Ini air matcha. Bila air ni masuk ke Malaysia, macam-macam reaksi kita dapat. Ada yang kata kalau minum rasa macam rumput. Ada pula yang kata kalau lelaki minum air ni maknanya dia gay. So, jom kita try rasa air dia. Kita ambil bau dulu. Bau memang betul macam bau rumput. Rasa pula, bismillah. Kebanyakan orang memang tak suka rasa dia, tapi bau dia sedap mat. Sebab tu korang kena ada sabun ni. Sabun matcha daripada Big Plus. Macam ni packaging dia. Siap ada kad. Dapat 2 sabun matcha daripada Big. Buka. So dia datang dengan 2, matcha morning dengan matcha cloud. 2 ni ada bau 2 yang berbeza. So kau boleh tengoklah kat tepi ni bau dia. Ni kita try bau yang matcha cloud dulu. Sebab sekarang petang kan. Kalau pagi boleh try matcha morning. Buka macam biasa. Sabun ni pelbagai guna macam-macam kau boleh cuci. Kau boleh cuci sinki, boleh cuci tandas, boleh cuci dapur, boleh cuci ruang tamu. Cara guna dia mudah lah, sabun kan. Kita try cuci tandas, kita tengok buih dia macam mana dengan bau dia macam mana. So biasalah kita akan basah dulu lantai. Tandas dia tak kotor sangat pun. Cuma kita nak tahu bau dia tu macam mana. Lepas tu kita buka, tuangkan sikit. Sikit je, tak banyak, bazir. Kita beruslah macam biasa. Buih okey, tak banyak sangat tapi ada buih. Masih berfungsi lah buih tu. Bau dia naik. Yang ni bau dia macam tea macam tu. Bau green tea betul. Kalau kau tahu dia punya top note pun kat sini ada green tea, almond milk. Middle note dia violet leaf, jasmine. Base note dia cedarwood, tea leaf. So bau yang cloud ni macam teh lah bau dia. So kau nampak buih dia Buih ada, bukan tak ada buih. So senang nak mencuci. Untuk tandas pula macam biasalah. Letak dalam mangkuk tandas. Dah tak banyak pun. Lepas tu ambil berus. Buka sikit. Gosok lah macam biasa. So kau bancuh macam bancuh air macam. Nampak buih-buih kan? Oh bau dia. Memang bau macam. Lepas tu kau flush macam biasa. Nampak bersih kan? Bau pun wangi. Bau teh macam. Kalau kau tak percaya kau boleh try dulu. Link ada kat bawah.